Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Legasi Podolski berakhir, penyerang kiri berjangka hayat tinggi bersara. Dunia bola sepak kini mengucapkan selamat tinggal kepada salah seorang pemain yang paling ikonik dengan sepakan kaki kiri yang menggerunkan, Lukas Podolski, yang secara rasminya mengumumkan persaraan daripada bola sepak profesional pada usia 41 tahun. Pengumuman yang dikongsi oleh Fabrizio Romano itu diiringi foto nostalgik Podolski meraihkan kejayaan Piala Dunia 2014 bersama pasukan Jerman. Satu momen kemuncak yang mendefinisikan karier gemilang beliau. Podolski menamatkan perjalanan karier di kelab zaman kanak-kanaknya, Gornik Zabrze, selepas melalui pengembaraan bola sepak yang luas merentas Jerman, England, Turki, Jepun dan juga Poland. Walaupun ramai peminat memberikan reaksi terkejut mengetahui bahawa beliau masih aktif sehingga usia 41 tahun, legasi Podolski tetap dihormati kerana keupayaannya mengekalkan kegembiraan bermain serta lonjakan karier yang konsisten. Pemain yang terkenal dengan rebatan padu dari jarak jauh ini meninggalkan arena bola sepak dengan rekod pencapaian yang lengkap dan dihormati sebagai salah seorang penyerang paling berkarisma dalam generasinya. Bruno Fernandes dinobat pemain terbaik EPL. Debat peminat meledak. Liga Perdana Inggeris secara rasmi mengumumkan bahawa Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, telah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Perdana Inggeris pada musim ini. Pemain tengah itu meraih anugerah berprestij tersebut selepas mempamerkan prestasi individu yang luar biasa dengan merekodkan 8 gol dan 20 bantuan gol sepanjang musim ini. Pencapaian ini melengkapkan koleksi anugerah peribadi Fernandes pada musim ini, termasuk anugerah FWA Football of the Year serta Sir Matt Busby Player of the Year di peringkat kelab. Namun keputusan ini mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan peminat bola sepak di media sosial. Ramai yang mempertikaikan mengapa anugerah tersebut tidak diberikan kepada pemain pasukan Arsenal, memandangkan The Gunners berjaya menjulang gelaran juara Liga buat kali pertama dalam tempoh lebih 20 tahun. Nama-nama seperti Declan Rice antara yang disebut-sebut sebagai calon yang lebih layak di mata penyokong kerana impak kolektifnya dalam membawa pasukan Arsenal ke puncak Liga. Walaupun terdapat perbezaan pendapat, statistik 20 assist Fernandes jelas menjadi faktor penentu utama yang menafikan dominasi individu Arsenal dalam anugerah tahun ini. Atalanta bakal lantik Maurizio Sarri, era baru pasca Gasperini. Atalanta dilaporkan berada di peringkat akhir bagi melantik Maurizio Sarri sebagai ketua jurulatih baru bagi menggantikan Rafael Palladino yang akan berendur selepas hanya satu musim mengendalikan pasukan. Menurut beberapa laporan, Sarri yang kini mengemudi pasukan Lazio telah bersetuju untuk mengikat kontrak sehingga 2029. Keputusan ini menyaksikan Atalanta berjaya memintas minat pasukan Napoli yang turut cuba mendapatkan khidmat taktikal berpengalaman tersebut yang terkenal dengan gaya bola sepak berasaskan penguasaan bola. Langkah ini menandakan kesinambungan proses transisi Atalanta dalam mencari identiti baru pasca perpisahan dengan Gianpiero Gasperini yang telah berkhidmat sekian lama sebelum menyertai pasukan Roma pada tahun lepas. Pihak pengurusan Atalanta amat berharap agar kepakaran Sarri mampu mengekalkan momentum daya saing pasukan dalam kancah Serie A serta saingan peringkat Eropah. Dengan kontrak jangka masa panjang yang ditawarkan, Atalanta jelas mahu meletakkan asas yang kukuh buat Sarri bagi membentuk semula skuad mengikut acuan taktikal unik beliau, sekaligus meneruskan legasi kecemerlangan kelab di pentas domestik. United intai Lewis Hall, bintang Newcastle jadi sasaran utama. Manchester United dilaporkan kekal berminat untuk mendapatkan khidmat pertahanan pasukan Newcastle, Lewis Hall, di tengah-tengah ketidaktentuan masa depan pemain itu di St James Park. Pemain antarabangsa England yang versatile ini diletakkan pada tanda harga sekitar 70 juta pound, satu angka yang mencerminkan kualiti serta potensi besar yang beliau miliki sebagai pemain pertahanan kiri moden. Beberapa info mendedahkan bahawa Hall lebih cenderung untuk kekal beraksi dalam Liga Perdana Inggeris sekiranya beliau meninggalkan pasukan Newcastle. Namun beliau difahamkan tidak berminat untuk kembali ke London pada waktu ini
sekaligus membuka ruang buat pasukan Manchester United untuk memulakan rundingan. Bagi pihak United, mendapatkan pemain pertahanan kiri yang mampu beraksi di pelbagai posisi adalah kunci utama dalam usaha mereka memperkemaskan jentera pertahanan bagi menghadapi cabaran musim hadapan. Walaupun nilai 70 juta pound dilihat agak tinggi, United melihat pelaburan tersebut sebagai langkah strategik untuk memastikan mereka memiliki peranan yang sudah pun terbukti di peringkat domestik serta mampu memberikan impak segera dalam sistem taktikal pasukan di Old Trafford. Barcelona buru penyerang baru mencari pengganti Lewandowski. Barcelona kini giat mencari penyerang utama sebagai pengganti jangka masa panjang kepada Robert Lewandowski yang dijadualkan meninggalkan kelab pada penghujung musim ini. Laporan daripada Mundo Deportivo mendedahkan bahawa pihak kelab telah memperuntukkan bajet sekitar 100 juta euro bagi membawa masuk pengganti berkaliber. Walaupun masih berdepan dengan kekangan kewangan, 3 nama besar telah pun diletakkan dalam senarai sasaran keutamaan. Harry Kane dari Bayern Munich, Julian Alvarez dari Atletico Madrid dan João Pedro dari pasukan Chelsea. Dalam kalangan ketiga-tiga calon tersebut, Julian Alvarez dilihat pilihan yang paling realistik dan mudah untuk dicapai oleh pihak pengurusan Barcelona. Sementara itu, usaha untuk mendapatkan Harry Kane dan João Pedro dijangka berdepan rintangan yang cukup besar, memandangkan keengganan kelab masing-masing untuk melepaskan penyerang utama mereka. Barcelona kini perlu merangkas strategi perpindahan yang bijak bagi memastikan transisi di barisan hadapan berjalan lancar, memandangkan kualiti penyudah Lewandowski adalah antara aset yang paling sukar untuk dicari ganti dalam pasaran perpindahan semasa. Enzo Maresca rancang bawa Marc Cucurella ke Manchester City. Spekulasi perpindahan yang hangat menyelubungi Manchester City apabila pengurus yang bakal mengambil alih tugas Pep dilaporkan mahu membawa masuk pertahanan kiri pasukan Chelsea iaitu Marc Cucurella ke Etihad. Laporan daripada wartawan Chelsea iaitu Steve Phillips mendedahkan bahawa Maresca amat mengagumi kualiti pemain itu yang pernah bekerja di bawah kendaliannya. Di bawah sistem taktikal Maresca, Cucurella tetap menyala sebagai inverted fullback yang cukup efektif, malah berjaya merekodkan 5 gol dalam saingan Liga Perdana Inggeris bagi musim 2024-2025. Bagi pihak pemain, Cucurella dilaporkan sudah lama bertekad untuk meninggalkan Stamford Bridge sejak Januari lalu. Dengan kontraknya kini hanya berbaki 2 musim sahaja. Difahamkan, perbincangan awal telah pun diadakan mengenai kemungkinan beliau mengikuti jejak langkah Maresca untuk menyertai projek baru di Manchester City. Jika perpindahan ini menjadi kenyataan, ia akan menjadi antara langkah awal Maresca dalam mencorak semula struktur pertahanan City bagi menyesuaikan dengan falsafah bola sepak beliau yang lebih dinamik, sekaligus memberikan cabaran baru buat karier pemain antarabangsa Sepanyol tersebut. Real Madrid letak harga 42 juta euro untuk Rodri. Penilaian yang kontroversi. Real Madrid dilaporkan telah menetapkan had nilai sebanyak 42 juta euro sahaja untuk usaha mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester City, Rodri, pada jendela perpindahan musim panas ini. Berdasarkan laporan daripada Defensa Central yang dikongsi oleh Deadline Live, pihak Los Blancos menegaskan bahawa mereka tidak akan membayar lebih daripada jumlah tersebut walaupun mereka benar-benar berminat untuk membawa pemenang Ballon d'Or itu ke Santiago Bernabeu. Langkah ini dilihat sebagai pendekatan berhati-hati Real Madrid dalam pasaran perpindahan yang semakin melambung tinggi. Situasi Rodri sendiri mencetuskan spekulasi yang cukup rancak. Pemain berusia 29 tahun itu masih mempunyai kontrak sehingga 2027. Namun ketidaktentuan masa depan di Manchester City susulan pemergian Pep Guardiola telah membuatkan beliau terbuka untuk mempertimbangkan cabaran baru di Spanyol. Walau bagaimanapun, nilai 42 juta euro yang diletakkan pasukan Madrid dianggap sebagai satu penilaian rendah yang jauh daripada realiti pasaran semasa. Ramai penganalisis dan penyokong menjangka Manchester City mungkin menentu angka di antara 60 juta euro sehingga 100 juta euro untuk melepaskan tunjang utama pasukan mereka itu. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.